Hampa nak sedap lagi, hampa boleh request tambah mozzarella cheese macam ni. Tengok meleleh. Assalamualaikum geng. InsyaAllah hari ini macam biasa Tok Wan buka di tapak pasar malam dan Haring Kunting dari jam 5 petang. Yang mana orang-orang Kunting, Teping dan sekitarnya boleh mai support Tok Wan. Tok Wan jual roti john dan tortilla. Ada macam-macam menu roti john, bermula dengan harga RM7 lah. Yang tengah duk buat ni roti john klasik, ada ayam ada daging. Yang ni setiap gigitan hampa memang dapat lah rasa dia punya rasa ayam, rasa daging. Bukan perasa, tapi memang dapat isi dah tu, isi ayam, isi daging setiap gigitan. Baru RM7, boleh kongsi makan 2-3 orang geng. Masya Allah, tabarakallah. Kau tengok ni. InsyaAllah kalau hampa mai beli roti john dekat dengan Tok Wan, hampa dapat yang panas-panas, bukan sejuk-sejuk lah. Sebab apa? Sebab Tok Wan memang ada, orang kata lepas buat tu kami bubur dalam food warmer. Dia bagi dia lagi panas lah, dia kekal dia punya panas dia tu. Tu hampa tengok tu, Masya Allah, tabarakallah. Siap dengan sos cheese, baru RM7. Hampa boleh kongsi makan 2-3 orang. Yang ni roti john beef teriyaki, harga baru dalam RM10. Tengok tu, dia punya daging, potongan hirisan daging tu sekeping-sekeping Tok Wan bagi. Tak cukup dengan tu, Tok Wan top up lagi, tambah pula dengan sos cheese. Masya Allah, tabarakallah. Hampa tengok tu, sedap tu. Hampa nak sedap lagi, hampa boleh request tambah mozzarella cheese macam ni. Tengok meleleh. Yang ni roti john Pattaya. Kalau ayam atau daging baru RM12 geng. Dalam dia tu kita bubur isi ayam, isi daging, lepas tu kita balut pula dengan telur. Atas tu kita bubuh sos cheese, kita bubuh sos cili, kita bubuh mayo. Roti john lain nanti Tok Wan review satu-satu lain kali lah. Mai support Tok Wan lah.